Alright guys, I Gary ya daripada GCR Motor guys. Hari ni kita nak review QJ Motor SRK 450 RR Sport Bike 4 silinder guys. Alright, ini yang baru keluar dekat pasaran, model baru. Sangat mampu milik. Sebab dengan harga jualan RM25,888, korang boleh dapat yang Sport Bike 450cc 4 silinder lagi. Siap ada Brembo brake lagi. Alright, so first ada 3 warna lah. Dia ada warna merah, full merah, rim warna gold, hitam merah, rim warna gold, dengan last sekali merah silver, rim warna gold. Alright, so tiga warna pun kita ada. Kita authorized dealer. So harga jualan RM25,888, memang mampu milik. Kalau nak buat credit card pun boleh. Kalau korang ada credit card, boleh guna credit card korang buat EPP 0% interest installment dengan bank korang up to 5 tahun. PM kita untuk dia punya TNC. Lepas tu kalau buat credit loan, deposit sangat rendah. PM kita bulanan 400 lebih selama 7 tahun. Okay, so kita ada bagi gift yang sangat menarik lah. Free gift yang banyak. Dengan kita tawarkan offer yang best. Boleh PM kita untuk dia punya detail. So hari ni kita nak cerita pasal dia punya spek macam mana. Dengan yang penting 450cc bukan 250. 450cc bagi enjin 4 silinder, harga hanya RM25,888. Maknanya lah 8 lagi guys. So kita review dulu apa yang datang dengan motor. Alright, sebelum kita masuk spek, kita punya kamera bagi korang tengok dulu. Dia ada 3 warna lah. Kita pusing satu round dulu. First, ini yang warna silver merah. Alright, memang smart lah, memang sporty. Kedua, warna hitam. Okay, pusing tu. Last sekali warna merah. Alright, korang tengok lampu depan pun sangat canggih lah. Memang solid. Okay, kita masuk ke first ini dulu. Alright, korang boleh nampak first dia ada dashcam lah. Dashcam depan belakang. Ada recorder dashcam depan belakang. Windshield standard memang macam ni lah. Lepas tu side mirror boleh buka, boleh tutup lah. Alright, lepas tu ada lampu LED. Ada lelai lagi lampu LED yang sangat terang. Okay, memang sporty punya design. So tengok depan punya fender, ABS punya brake ada. Majoji punya USD fork, Brenter punya fork. Ini Brenter punya fork, Majoji punya fork USD. Alright, kaliper Brembo kiri kanan. Double disc brake depan. So dengan tayar depan, okay, tayar depan 120 70 17. Pakai tayar CST. Ini soft punya tayar, memang corner memang sedap. Alright, original asal datang dah ada winglet. Pump pun yang heavy duty punya pump. Performer punya pump lah. Okay, fork tu Majoji yang boleh adjustable punya. Korang tengok pada segi enjin. Enjin 4 silinder ya, 4 piston. You tengok depan manifold, ada 4. Nampak tak? Okey, ada 4 silinder. Horsepower 76 HP, 39 Nm torque. Top speed around 200 km/h. Memang laju, dengan mui dia memang sedap, nanti kita payung. Alright, tangki dia 16.5 liter. Dengan seat height dia tak tinggi. Seat height 808 mm saja. Dengan berat pun ringan, 176 kg saja, ringan. Kemudian belakang sama-sama brake pump Brembo, bobin dah ada. Pakai tayar CST juga. Okey, dia belakang bagi saiz 160 70 17. Tak soft punya tayar juga. So tengok bentuk belakang. Memang canggih gila guys. Right? Lampu dia memang canggih sangat. Okey, memang auto handsome. Kalau korang beli auto handsome. Korang tengok seat dia agak special. Tengok tengah ni ada lubang. Okey, seat dia design memang sporty. Tengok dari sini. Okey, memang sporty. Dengan seat depan pun ada design, nampak? Alright, tengok sebelah sini. Dia punya semua solid lah. Dengan dia punya frame, design, monoshock. Monoshock pun adjustable. Okey, nampak? Semua design cantik. Alright, kita pergi tengok segi meter. Alright, ini recorder Ini untuk recorder dia. Alright, kita tengok meter. Meter TFT 7 inci punya meter TFT. Ini speedo, RPM. Alright, ada minyak, temperature. Okay, ada dia punya function lah. Lepas tu boleh pergi setting lah. Alright, interface. Dia boleh tengok auto ke, nak apa ke, semua boleh lah pergi setting dia. Okay, lepas tu kita boleh main-main lagi. Ada exit, LC, off ke on, ABS, traction control pun boleh off, boleh on. Mode ada normal mode dengan sport mode, ada 2 mode. TPMS pun ada. TPMS tu tire pressure sensor lah. Ini boleh connect Bluetooth
Information, language semua boleh tukar lah. Unit, nak KM ke, MPH ke, ini berapa terang, jam, semua boleh tekan lah. Alright, last yang paling korang nak dengar MUI dia macam mana. So last kita start bagi korang dengar. Okay, engine 4 inline ya, memang sedap lah. MUI memang cantik. 4 inline punya engine. Alright, engine 4 inline memang sedap lah. Alright, so korang lepas dengar dia punya sound memang puas hati kan. Kalau korang tengah cari motor ni, boleh PM kita sebagai authorized top dealer. Lepas tu penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak boleh uruskan. Nak trade in motor ke nak jual motor pun tak ada masalah. So harga jualan yang penting korang ingat, RM25,888. Korang dapat QJ motor SRK 450 double R 4 silinder punya enjin. Top speed boleh pergi 200. Sound pun memang dah cantik standard. Kalau nak tukar exhaust lagi canggih lah dia punya sound. Memang Rizal Sportbike, CC besar, harga mampu milik. Alright, so kalau credit loan macam biasa deposit serenanya rendah lah, boleh PM kita. Bulanan 400 lebih 7 tahun. Kalau nak loan kedai pun boleh PM kita. Kalau ada credit card, boleh guna credit card korang buat EPP 0% interest installment dengan bank korang up to 5 tahun 0 interest. PM kita untuk dia punya TNC. Alright, kalau korang tengah cari motor ni, ingat tolong PM kita. Dengan korang yang kalau yang tengah kawan korang ke husband korang ke yang tengah cari motor ni, boleh tag kat korang, boleh tolong share, tolong like, tolong komen kita punya video. See you next video. Bye bye.